Pernahkah kita mendengar resam Uthmani? Apakah yang dimaksudkan dengan resam Uthmani? Resam Uthmani adalah kaedah penulisan Al-Quran yang digunakan secara rasmi pada zaman pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan. Pada masa Nabi SAW, beberapa orang sahabat telah dilantik untuk menulis wahyu. Antaranya ialah Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Muawiyah bin Abi Sufyan dan beberapa orang sahabat. Penulisan Al-Quran ditulis di atas kulit kayu, di atas batu-batu, kulit binatang dan tidak dihimpunkan dalam satu mushaf seperti yang ada pada masa ini. Setelah kewafatan Nabi, Sayyidina Abu Bakar telah menjadi khalifah. Pada zamannya, ramai hufaz penghafal Al-Quran telah mati dalam peperangan yang dinamakan sebagai Perang Yamamah. Maka untuk mengelakkan Al-Quran daripada hilang dan luput, maka atas cadangan Umar Al-Khattab, ayat-ayat Al-Quran mula dikumpulkan dan dijadikan satu mushaf. Beberapa orang penulis wahyu yang masih hidup, antaranya Zaid bin Sabit, ditugaskan untuk menulis Al-Quran. Dihimpunkan lembaran-lembaran mengikut susunan turutan ayat. Mushaf Al-Quran yang telah sempurna diserahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian diserahkan kepada Umar Al-Khattab setelah kewafatannya. Kemudian dipindahkan ke rumah Hafsah binti Umar, iaitu isteri Nabi, sehingga saat pengumpulan dan penyusunan semula Al-Quran pada zaman Khalifah Uthman. Pada zaman Khalifah Uthman, Islam semakin tersebar luas, dan seiring dengan luasnya pemerintahan Islam, ketika itu muncul pertentangan dan perselisihan yang ketara dalam bacaan Al-Quran mengikut lahjah masing-masing. Lantas Huzaifah Al-Yamani mengadu kepada Khalifah Uthman untuk mengambil tindakan segera. Maka Khalifah Uthman mengeluarkan arahan rasmi bahawa Al-Quran hendaklah ditulis semula dengan merujuk kepada mushaf asal di rumah Hafsah, manakala mushaf yang selain itu hendaklah dihapuskan dengan membakarnya. Tindakan Uthman ini bertujuan untuk menyatukan umat Islam ketika itu.